Hai korang, hari ni aku nak bawa korang berjalan 3 hari 2 malam dekat Pulau Pinang. So, aku akan stay dekat Batu Feringgi. So, sebelum aku sampai ke hotel, aku ada singgah dulu makan-makan dekat Pak Mat Western. Tapi aku tak sempat nak ambil video yang banyak. Just ambil short-short je. Sebab tak plan pun nak record dekat sini. Aku try Mat Chicken Burger dengan dia punya chicken lamb chop. Dia memang sedap jugalah. Cuma lencet dia keras sikit. Okay, so kita teruskan perjalanan pergi ke hotel. So, kita orang pergi ni time bukan cuti sekolah lagi. Macam seminggu lagi nak cuti sekolah. Tapi korang jam. Sebab apa? Ada macam tanah runtuh sikit kat sebelah kanan tu. Tapi memang ramai lah. Macam dah start cuti sekolah je aku rasa. So, kita orang stay dekat salah satu hotel di Batu Feringgi. Iaitu Hotel Pak Royal. Sementara tunggu bilik siap, kita orang main-main game. Lepas tu ada welcome drinks kan. Oh, dah pukul 3. Tapi tak boleh check in lagi sebab bilik tak siap. Lepas tu dia cakap ada welcome drink tapi tak dapat. Lepak. Kita dapat ni welcome drink. Lepas tu duduk. Air ke buat apa? Nyam. So, sementara tunggu bilik siap, kita tengok cuci mata. Cantik juga decoration dekat sini. Sekarang dah 3:43. Tak tahu lah pukul berapa dah check in. Oh, dah penat, nak ngantuk ni, nak solat lagi. Rasanya sebab hari ni weekend, so ramai orang check in tau. Aku ingatkan besok dah hari Isnin, tak ramai orang check in hari ni, tapi ramai weh. Akhirnya setelah pukul 4 barulah dapat masuk bilik. Okay, cantik kan? Ni bahagian lepas lift tu ada tempat duduk-duduk. Okay, jom kita masuk ke bilik. Okay, aku dapat level 4. So, setiap level tu kita kena scan tau. So, kita tak boleh nak pergi level-level lain. Yang ni pemandangan dekat depan bilik. Dekat jalan tadilah, jalan yang kita lalu tadi. So, ni lah bilik kita. Salah. Bukan bilik kita. Bilik kita orang. Okay, so mula-mula masuk, korang akan nampak bilik air. Okay. Cermin dia memang luas. So, kelengkapan pun banyak lah. Ada hair dryer. Lepas tu ada shampoo, ada sabun. Toilet pun ada lah. Mesti of course lah kan. Lepas tu, kat shower pun ada shampoo, sabun. Lepas tu kan, katil dia luas juga. Aku order yang bilik size king sebab aku nak yang ada balkoni. Katil dia ni kan macam katil single yang gabung dua. Memang dia rapat kan tau. Lepas tu korang akan dapat 2 television. Mula-mula aku tak perasan. Lepas tu tengok video. Lah ada 2 television. Siap tulis nama lagi tau. Kat television tu. So memang welcome sangat. Okay. Sekarang aku nak tunjukkan balkoni dia. View memang 10/10. Okay. So daripada view balkoni aku boleh nampak view kanan dan kiri. Cuma kena ke depan sikit lah. Kalau tidak kau nampak dinding je. Ada tempat duduk. Ni tempat duduk kat dalam. Boleh makan-makan. So sekarang aku nak tunjuk kat dalam almari ada apa. Okay, so dia sepas sikit. Yang ni korang akan dapat baju lepas mandi ni. Lepas ada payung, ada kasut, ada setrika. Iron tak payah nak iron kat balkoni. Tak payah iron kat koridor. Setrika pun Philips tau. Lepas tu ada peti ais. Okay, mula-mula aku ingat peti ais yang ketuk-ketuk. Dia percaya tak ya. Jangan berangan. Ni peti ais biasa je. Untuk sejukkan air lah. Tapi tak guna pun. Sebab dalam bilik tu pun dah sejuk. Lepas tu ni lah dapat lah kopi-kopi cawan. Lepas tu ada kettle. Okay, hotel ni dia tak ada kuku ke. Tak ada penapis air. So korang kena panaskan air sendiri guna kettle. Nak masak air kalau ada anak kecil kan, kena panaskan sendiri. Lepas tu ada peti untuk simpan barang. Lepas tu torchlight. Torchlight ni aku tak sure lah boleh bawa keluar ke tak. Boleh lah jalan-jalan tepi pantai kan. Tapi aku tak guna pun. Sebab aku rasa macam tu kan harta benda hotel. Boleh ke bawa keluar kan. Lepas tu yang ni untuk letak baju-baju kotor. Kalau korang nak dia orang cuci pun boleh. Tapi dia akan charge lah. Per baju tak ingat lah berapa ringgit. So ni kita layan view dekat balkoni. Memang cantik korang.
Memang nampak sekeliling lah. Daripada sini boleh nampak bot. Lepas tu boleh nampak bilik bawah. Lepas tu kan aku ada request tau free cake untuk birthday. Sebab actually kita orang nak pergi dalam bulan 11. Tapi sebabkan hari tu kan ribut-ribut lah apa kan. So kita postpone awal bulan Disember kita orang pergi. So aku request lah kek melalui email. Dapat korang. Happy lah nak aku ni ada balon-balon kek kan. So macam kira sambut jadi aku dengan dia lah kat sini. Tapi korang nak tahu tak apa yang jadi kat balon tu? Balon tu dilepaskan ke langit. Macam tak sampai 10 minit pun balon tu dalam milik ni. Dia lepaskan anak aku yang sulung tu keluar. Sabar je lah, tak apalah. Jadi kita dapat rasa rekod momen-momen ni. Kek dia pula kek coklat tau. Memang sedap. Anak aku yang nombor 2 tu memang dia lah yang habiskan. Kalau korang datang Park Royal, lepas kebetulan birthday korang, korang boleh je request melalui email. Memang sedap korang. Rasa macam surprise lah kan. Bukan selalu sesekala kan. Tengoklah ni. Ni lah orang yang melepaskan balon tu kat langit. Tak apalah nak. Jadi kau happy. Korang tengok tu. Dia buat balon tu macam mana dia simutkan. Ada buayan dekat luar. Besar weh. Dia boleh duduk depan belakang. Adik, foto view sambil layan view ni. Iqmal. Tak terkawal ya. Dua orang ni. Nak jadikan vlog ni estetik pun takkan jadi estetik. Buayan dekat luar. Okay, tu hotel. View dia rumput. Ada Nino. Superman. Lepas tu kat sini dia ada indoor playground tau. Tapi nak masuk kena bawa stoking. Cuma aku rasa staff dia macam kurang friendly. Tak tahu lah kenapa. Dia kena kerja. Lepas tu kat situ boleh. Kalau lukis boleh lah. Ni monkey. So daripada hotel tu nak pergi jalan ke pantai, jalan kaki je korang. Sebab sekeliling pantai tu ada kedai-kedai makan. Cuma yang paling dekat sekali memang Hotel Park Royal. Hotel-hotel lain tu memang menapak jugalah. Okay. So kalau korang nak tengok firework malam-malam pun jalan kaki je korang, senang. Tapi secara jujurnya harga dia agak keras jugalah untuk makan tu kan. Kat tepi tu je ada fire show. Dia macam sekeliling pantai tu ada fire show tau. Bukan kat sini je macam pantai tu ada like 4 fire show dalam masa yang sama. Tadi TV ni tak boleh buka tau. Lepas tu aku dah on kat bawah. Tengok ni dia tulis dia Isa tu my late. Isa tu nama arwah ayah saya. Dia ada 2 TV. Aku ingat tadi ada 1 TV tau. Rupanya ada 2 weh. So tu kalau kena nak makan. Yang ni kalau kita nak lepak atas katil. Kalau nak berselera sikit lah. Okay, kita tengok TV. Aku buka-buka je nampak nama ni. Rasa macam Asali sebab nama bapa aku sepatutnya Ishak. Tapi jadi Isak sebab dulu tak letak H tu. So, Isaac. So malam tu kita orang layan fire show lah. Ni dekat Batu Fringy Beach. Tengok budak tu kecil-kecil pun dah pandai dah kawal api kan. Ni kalau bagi anak aku ni rasanya habis terbakar. Yang bestnya yang main-main api tu kan dia akan interact dengan audiens. Macam ni lah contoh dia. Menarik kan. So macam tak payah nak bayar mahal. Kau boleh tengok fire show ni secara percuma dekat sepanjang pantai Batu Fringy. Suasana malam dia memang meriah compare dengan sebelum ni aku pergi kat pantai lain. Memang kat area sini memang meriah, memang hidup lah malam-malam. So that's why aku rasa ramai orang pergi kat sini malam-malam. Bukan sahaja ada fire show, bunga api pun ada korang. Memang meriah lah kat sini. Even kat kedai-kedai pun orang ada buat fire show. So macam kita makan sampai kita boleh berhibur tengok fire show. So dah membebel mesti nak belanja korang satu video yang hampir penuh lah. Okay, masa kita boleh lepak makan kat sini aku record. So layan.
Ni pula suasana malam-malam dekat balkon ni. Dia cerah je korang sebab dia ada pasang lampu dekat taman-taman dia. Bolehlah minum kopi-kopi lepak kat balkon ni. Yang ni pula waktu pagi budak-budak ni nak pergi swimming. Tapi sebelum pergi swimming tu, pergi breakfast dulu. Breakfast dia ada banyak choice. Cuma macam tak tahulah nak pilih yang mana. Lalu aku makan nasi lemak je korang. Tak apa-apa kan. Candy tu aku makan lah macam-macam. Dimsum lah, apalah. Aku tak kerti nak pilih sangat. Sebab kita biasa pun makan yang ringan je pagi. So, jom kita pergi swimming. So, nak pergi pantai dia jalan kaki je. Depan hotel je korang. Mainlah puas-puas sepanjang pantai tu. Tak siapa marah. Aduh. Mak, buka kasut. Money. Kita punya hotel. Jadi kita kat situ semalam. So ni pantai dia. Daripada hotel tu ada laluan lah. Kat situ laluan. Pergi pantai. So kat sana lah yang fire show malam-malam tu. Okay, siang-siang tak ada apa lah. Lepas tu kan kita orang masuk kat Amazon ni kan. Tapi anak aku takut tau. Dia macam dia ada splash, water splash macam tu. Tapi dia takut. So macam tak sampai 5 minit tu dalam ni. Ready? 1. Woohoo! Gemar tengok. Tunggulah tak penuh lagi. Adik cepat, adik. Cepat, dah penuh, cepat. Adik, duduk bawah adik. Kat sini dia macam sorok sikit. Ni kalau jatuh nanti. Adik, duduk bawah tu adik. Duduk bawah tu. Duduk bawah tu cepat. Okay, so kat sini untuk hepan-hepan lah. Adik cepat, duduk bawah tu. Cepat, dia nak turun adik. Lepas tu dia ada macam slide. Tapi semua anak aku tak try sebab dia takut. Lagipun dia tak pandai berenang. Aku pun tak pandai berenang. Aku duduk tepi je korang. Ni kolam kita lepak santai. Situ boleh lepak. Petang nanti kita lepak situ. Kita mandi. Lepas mandi kolam, kita orang decide nak jalan-jalan dekat Taman Rama-Rama. Dekat area situ, dia ada satu Taman Rama-Rama and Kotopia nama dia. So sebelum tu kita minum kopi dulu dekat balkon ni. Layan view yang cantik ni. So sebab vlog ni dah panjang, aku akan sambung vlog in the next vlog lah tentang Ekotopia ni. Kalau korang nak tengok, korang komen-komen lah, support lah. Aku dah lama dah tak buat vlog. Okay, jumpa next vlog.